Assalamualaikum. Saya baru balik menjala udang. Suami bukan saya yang jala. Suami yang menjala. Ni hasilnya lebih kurang dalam berapa bang? 3 kilo. Ni udang untuk kita buat buat sambal ke, buat cekodok ke, buat apa-apalah, buat numis ke. Inilah hasilnya. Dekat dalam peti sejuk pun ada lagi lah, lebih kurang dalam sekilo. Semua sekali mungkin 4 kilo lah. Ni banyak ni stok udang. Stok udang untuk nak buat sambal, nak buat gencah, nak buat pergi mancing pun boleh. Ni kalau nak mancing udang galah pun boleh, nak mancing laut pun boleh. Kita orang pun pakai udang yang sama. Ni orang kata udang hasil suami saya menjala. Okey, bye-bye.